Hello, what's up guys? So depan saya ada satu unit Fidelity 502X geng. So motor ni baru je launching dan masuk dalam kedai kita. Motor ni dibekalkan sekali dengan aksesori-aksesori yang dia datang. So firstly saya nampak dekat sini dia punya handle guard. Lepas tu dapat crash bar, belly pan, radiator cover. Sebenarnya dia akan sampai sekali dengan ni sideboard, top box apa semua, cuma barang tu belum sampai, so saya tak boleh nak displaykan lah. Color tersedia, color biru, dan yang ni color hitam lah. Motor ni dibekalkan engine 494cc punya engine tau. CC memang besar. Bila CC dah besar, pickup pun tinggi, 47 horsepower, 45 Nm of torque. So torque speed anggaran untuk motor-motor touring macam ni lebih kurang 170 je. Tapi dia boleh bagi pickup memang puas hatinya. Pakai engine parallel twin. Engine parallel twin dibekalkan sekali dengan slipper clutch lah. So nanti kalau korang nak change gear tu mudah je rasanya. Dari segi suspension pula, suspension dia saya difahamkan dia menggunakan Kayaba. Depan upside down fork adjustable, belakang pun monoshock dia pun preload adjustable lah kat sini. ABS dia pakai Hotahuan ni. Hotahuan ABS, dual disc tau. Dual disc depan, single disc belakang. Tayar macam korang dapat tengok, tayar memang tayar touring adventure. Stylometer dia. Ini adalah meter dia, TFT 7 inci tapi jenis vertical punya. Bahagian bawah meter dia tersedia dengan kita tengok dia ada USB, dia ada Type C. Saya difahamkan dia punya windshield ni sebenarnya adjustable. That's why dia ada link macam ni kat sini. Fully LED light, signal. Lepas tu yang ni dia punya fog lamp. Fog lamp dia. Mana nampak garang. Kalau buat untuk jalan jauh, ini adalah paling sesuai. Ringan pun ringan, berat dia hanya 190 saja. Lepas tu tangki dia pula 18 liter. Korang boleh travel around 440 km. Dengan harga RM28,800 ni, anda kata korang berminat, boleh cepat-cepat klik link saya di bio geng. Thank you so much. Bye bye.